Halo sahabat, yang ini ikan siakap. Ikan siakap yang kita sudah siang. Jadi kita nak masukkan ke dalam kuali. Kita goreng dulu guys. Itu dia. Kita goreng dia selama 10 minit. Jangan garing sangat guys. Yang ini bahan-bahan yang kita campur: bawang holland, tomato dan buah nanas. Okey, mula-mula kita gorengkan bawang holland. Okey, kita kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan tomato. Lepas tomato kita masukkan buah nanas. Okey, kita gaul-gaul sampai dia bercampur. Lepas tu kita masukkan sos tiram. Masukkan sos tomato. Lepas tu kita kacau-kacau sampailah bercampur. Ikan kita pun dah masak. Jangan garing sangat, sedang-sedang, baru ada rasa dia punya isi tu. Okey, kita angkat daripada kuali. Kita buang dia punya minyak dulu kan. Okey, kita nak letak dekat atas pinggan. Cun-cun pinggan ni muat untuk dia 1 ekor. Lepas tu kita masukkan sos dia, ataupun perencah dia. Kita salutkan dekat badan dia. Tengok guys, berasap berapi lagi ni ikan siakap. Siapa yang nak masak, buatlah macam ni, mudah saja kan. Okey, sudah siap. Ini dinamakan ikan siakap masak 3 rasa. Okey kawan-kawan sahabat, jom makan.